Tak akan pernah bisa merelakan dirimu. Lagu tu janjiku kan tetap selalu bersama dirimu. Sebab kehilangan ada banyak. Ada lagu tu. Lepas tu, sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Itu pun kehilanganmu juga. Yang tu pun kehilangan juga. Itulah Wahidah. Orang cakap bila menyanyi ni, kita kena tahu tajuk lagu, bukan macam Wahidah. Kita tahu Wahidah nyanyi macam mana. Kini ku tak akan pernah bisa merelakan dirimu. Gurau hari raya. Gurau hari raya. Alah Wahidah ni. Nanti kan, kau tahu tak, bila aku usik-usik dia kan, dia pergi WhatsApp mak aku, dia pergi message mak aku. Ibu, adik ni terasalah dengan Abang Kemal. Abang Kemal cakap adik macam ni. Lepas tu mak aku pun cakap dengan aku, adik cakap apa dengan Wahidah? Kenapa cakap Wahidah macam tu? Taklah, bergurau lah dengan Wahidah. Dia tu kalau bergurau kasar boleh pula. Betul kan? Wahidah kalau mesej ibu kita, Wahidah cakap adik kan? Ke bukan? Ke bukan? Ke orang lain? Betul lah tu kan? Betul lah tu. Wahidah je. Kini ku tak akan pernah bisa merelakan dirimu. Macam tu. Wahidah kalau dia mula dengan A minor, dia akan habis dengan A minor. Dia ada satu key je. Dia macam straight je. Dia tak ada naik, dia tak ada turun. Dia kalau B minor, B minor. Kalau A major, A major. Kalau B flat aja. Dia tak ada. Dia tak ada. Lepas tu kan, bila aku cakap dia nyanyi sedap kan, bila dia masuk live aku cakap lah Wahidah nyanyi sedap. Tipu. Abang Kemal tipu. Datuk. Betul lah. Kita cakap lah Wahidah nyanyi sedap. Smile, thank you Smile. Smile namanya. Takkanlah kita nak cakap Wahidah nyanyi tak sedap. Wahidah memang nyanyi sedap. Wahidah, okay, Wahidah, Nadira dengan Aina Abdul. Wahidah nombor 1. Yang lain boleh tinggal belakang dulu. Okay? Bila Wahidah nyanyi je dekat dalam live ni, semua orang terkesima. Semua orang macam terkejut dengan suara Wahidah. Macam, ya Allah sedapnya. Sebab tu lah Wahidah kena faham. Bila Abang Kemal cakap, bila Wahidah macam nyanyi tu, bermula dengan A minor dengan B minor tu, A major tu, itu maksudnya Wahidah memang pro. Faham tak? Okay. Kalau tak percaya kan, habis suara kita ni pula. Suara Amalin memang siren ni, siren kapal laut tu yang Aku sampai tak tahu Amalin ni kadang-kadang dia menyanyi ke dia nak marah. Bener. Assalamualaikum, nak nyanyi lagu apa? Hari ni saya nak rap.